agar dapat aku tunjukkan cintaku. Moga engkau tahu semua kasihku hanya untukmu. Setiap rinduku nyata padamu. Pinjamkan cintamu agar dapat aku selami hatimu. Moga aku tahu ikhlasnya kasihmu hanya untukku. Percaya rindumu nyata padaku. Bicaralah hati tentang kita. Bicaralah hati untuk selamanya. Bicaralah hati dengan rela. Saya sihat. Kepala saya mungkin berdarah tapi saya sihat. Saya pura-pura pingsan je. Cik, saya nak tumpang tanya sikit boleh? Kampung terdekat lebih kurang setengah jam dari sini. Nama kampung tu Kampung Teruna. Aku dah agak, aku dah lama tahu dah. Lama-kelamaan mesti Syaran datang kat rumah kita dekat ladang tu. Dia akan datang, dia akan cari engkau. Kenapa awak tak boleh hubungi saya? Kan saya dah letak nombor telefon dekat sini. Razif? Ya. Kenapa ni Razif? Kenapa awak tak ada bawa dia pergi hospital? Kami memang nak bawa dia ke hospital tapi Razif tak mahu. Aku tak nak, Zalia. Aku tak nak pergi hospital. Aku ada tempat lain aku kena pergi. Kau nak pergi mana? Cakap dengan aku. Dia orang tunggu aku, Zalia. Siapa? Kau cintakan Syaran lagi tak? Ya, jawablah. Jawablah soalan aku. Kau cintakan Syaran lagi ke? Aku minta maaf, Razif. Aku faham. Cinta tu indah. Indah sangat, Zalia. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Razif. 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 Razif.
Ma, tengok siapa datang. Ada mama. Kamu maafkan siapa? Syaran, janji dengan mama. Janji dengan mama jangan tinggalkan mama lagi. Janji. Syah janji, Syah tak akan tinggalkan mama lagi. Dan yang penting, Syah takkan tinggalkan mama lagi. Dan yang paling penting, Syah akan kahwin dengan Linda. Kan sayang? Sebelum ni mama memang dah buat keputusan. Mama nak jodohkan Abang Hakimi dengan Linda. Tapi rupanya dia orang tu cuma kawan baik je, Syah. Dan Syah kena tahu yang Linda tu sangat mencintai Syah. Dan cuma Syah ajalah yang paling layak untuk dia. Kita jadi satu. Syah, ada baiknya kalau Syah ikut kehendak Mama Syah. Papa tahu perasaan kamu, tapi ini untuk kepentingan kita bersama. Syah jangan fikir diri sendiri. Papa berharap sangat kalau kamu ikut kehendak Mama kamu akan cepat sembuh. Syah faham dengan permintaan Papa tu. Tapi ni soal pernikahan, Pak. Macam mana kalau Syah berkahwin dengan Linda, tapi tak ada keserasian? Syah boleh bercerai dengan dia. Dulu kamu pernah cakap dengan Papa yang kamu tak cintakan dengan Zahlia. Kemudian, kamu juga cakap dengan Papa, cinta kamu dengan Zahlia seiring dengan perjalanan waktu. Tak gitu? Akan berlaku benda yang sama antara kamu dengan Linda. Tapi Syah tak cintakan Linda, Pak. Kadang-kadang Syah, cinta ni susah diduga. Sekarang kamu cakap kamu tak cinta Linda. Tapi setelah kamu hidup bersama, Pak, Syah tahu banyak tentang Linda. Dan Syah boleh cakap yang Syah tahu hampir ke semua pasal Linda. Buat apa Syah nak kahwin dengan dia sebab Syah tahu kesudahannya memang Syah akan bercerai dengan dia. Sebabkan dia curang dengan Syah. Pak, Syah nak berkahwin sekali je, Pak. Dalam semua hidup, insya-Allah Syah nak kahwin. Sekali je, Pak. Okey. Tapi anak yang dalam kandungan, Astagfirullahaladzim, Pak. Okey. Demi Allah, itu bukan anak Syah. Bukan anak Syah. macam mana kamu nak buktikan dengan Mama yang anak itu bukan anak kamu?
Ada apa, Syah? Ada apa Syah nak cakap dengan Mama? Syah dah buat keputusan. Syah dah buat keputusan. Syah dah buat keputusan. Syah dah buat keputusan untuk menikah dengan Linda, Mak. Alhamdulillah. Syah memang anak Mama yang baik. Mama tahu Syah akan turut juga. Syah buat Mama gembira. Syah buat semua ni untuk Mama. Untuk kesihatan Mama. Syah dah bagi tahu Linda. Tak apa. Nanti biar Mama sendiri yang bagi tahu Linda. Kalau Syah dah buat keputusan, secepat mungkin nanti Mama bagi tahu dia. Syah belum fikir lagi soal tu, Mak. Tak apa Syah. Syah tak perlu buat apa-apa. Biar Mama yang uruskan semua. Tapi sebelum tu Syah nak minta izin dengan Mama untuk selesaikan hal Syah dulu. Ada apa lagi, Syah? Ada apa lagi yang belum selesai? Mama tahu kan, Syah dengan Zalia masih belum cerai lagi. Status kami masih suami isteri yang sah. Jadi Syah perlu berjumpa dengan Zalia untuk minta kebenaran, Mak. Perlu apa lagi Syah nak jumpa dia? Syah tak perlu jumpa Zalia lagi, Syah. Lagipun hal ni tak ada kena mengena langsung dengan dia. Tak ada kena mengena langsung dengan Zalia. Mama nak Putra Mama kahwin ni tak ikut agama. Mama, syariah pun menuntut yang seorang suami yang ingin menikah lain perlu mendapat kebenaran isteri pertamanya. Ma, izinkan Syah cari Zalia, Ma. Syah pergi dulu, Ma. Aunty cuma nak bagi tahu Syah. Aunty menyokong penuh usaha Syah nak cari Zalia. Aunty akan bantu juga cari Zalia. Ya. Terima kasih, Aunty. Syah pergi dulu, Aunty. Hati-hati, Syah.
Dalam soal ini, Puan, saya minta maaf. Sudah menjadi etika di rumah kebajikan ini untuk saya tidak memberitahu asal-usul penghuni rumah kebajikan ini kepada orang lain, Puan. Puan kena ingat satu je. Saya ni bukan orang lain tau. Saya ni adalah adik kepada Tengku Badariah. Ya? Mertua Zalia sendiri. Ya, kalau begitu, Puan Badariah mesti sudah tahu banyak mengenai Zalia, bukan? Sebab itulah Tengku Badariah suruh saya datang jumpa dengan Puan. Bertanya dengan Puan lebih lanjut asal-usul Zalia. Susah sangat ke? Aneh ya. Kenapa baru sekarang keluarga Puan ingin mengetahui tentang hal ni? Seharusnya semasa Zalia dan Syahran bernikah dahulu, pihak Puan sudah semestinya bertanyakan kepada kami, kan? Kenapa ada masalah baru nak diungkit-ungkitkan perkara ini? Puan. Puan tak boleh cakap begitu dengan saya, ya? Apa yang Puan cakapkan tadi menyangkut tentang soal peribadi Tengku Badariah sendiri. Lagi satu. Puan tak ada hak bertanya kenapa saya nak tahu tentang asal-usul Zalia. Beginilah, Puan, ya. Saya sarankan agar Puan sendiri berjumpa dengan ibu angkat Zalia, Puan Azizah. Yang tinggal kat Kelantan tu? Oh tak, sekarang dia tinggal di Kuala Lumpur. Dia baru berniaga di sini. Kita jadi satu. Suriram yang manis, aduhai suriram sayang, makin dipandang semakin manis. Darilah mana datangnya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Puan Azizah ke? Ya, saya. Boleh saya jumpa sekejap? Saya ada perkara nak bincang. Nama saya Raja Khalida. Sila. Sebelum Cik cakap apa-apa, saya nak minta maaf dulu, ya. Saya tak banyak masa nak bercakap dengan Cik, jadi terus terang je apa tujuan Cik datang kemari. Kalau ianya pasal Zalia, saya tak nak jawab. Saya memang nak tanya tentang Zalia. Saya dah cakap dengan Syahran yang saya tak tahu apa-apa tentang asal-usul Zalia. Jadi boleh tak jangan tanya saya lagi? Awak ni nak seret dia pergi mahkamah ke apa ni? Kenapa pula saya nak seret dia ke mahkamah? Saya tak ada alasan macam tu. Cik, saya cuma nak kenal lebih dekat dengan Zalia. Kenal lebih dekat setelah keluarga Tengku Ismail menyalahkan dia? Puan, saya datang jumpa Puan ni, niat saya baik. Saya cuma nak jalinkan silaturahim sesama insan. Silaturahim apa, Cik? Silaturahim udang di sebalik batu? Macam tu? Kalau Cik ni diutuskan oleh keluarga Tengku Ismail untuk mengorek rahsia tentang Zalia, saya tetap dengan keputusan saya yang saya tak nak bercakap apa-apa lah, Cik. Sudahlah tu. Puan dengar sini. Saya ada anak sebaya dengan Zalia. Anak saya tak tahu. Mungkin nasib dia pun sama dengan Zalia. Jadi, salah ke kalau saya simpati dengan Zalia? Saya kesian dengan Zalia sebab
Dia... Nasib dia... sama dengan nasib anak saya. Yang jelas tak tahu apa sebenarnya status dia. Saya dah tahu tu je. Saya nak tahu perkara sebenar. Salah ke? Minum, Cik. Apa yang Cik cerita tadi tu betul. Ada seorang perempuan datang bawa bayi ke rumah kebajikan. Dia kata dia jumpa bayi tu dekat dalam semak. Tapi lepas beberapa hari, rumah kebajikan dapat tahu yang perempuan tu pelacur. Jadi pihak rumah kebajikan rasa mungkin bayi tu bayi dia, tapi tak tahulah kan, mungkin dia tak nak bertanggungjawab ke ataupun dia tak mampu ke, saya tak tahulah. Jadi membesarlah bayi tu kat situ. Puan tahu tak perempuan tu tinggal kat mana? Tak. Kalau tahu pun Hajar Rashidah mungkin tahu. Hajar Rashidah? Hajar Rashidah rumah kebajikan tu? Kenapa awak bohong saya? Puan bertenang dulu ya, Puan. Sila dulu. Puan, sebenarnya saya tak bermaksud untuk membohongi Puan. Tapi saya kesian dengan Zalia, Puan. Saya takut ramai orang akan tahu asal-usul dia nanti. Saya bukan orang lain tau. Saya ni dah beritahu awak, saya ni adik sepupu Tengku Badariah. Bermakna bila Zalia kahwin dengan Syaran, Zalia dah jadi anak saudara saya juga. Baiklah, Puan. Sebenarnya nama dia Indun. Sekarang ni dia masih dirawat di hospital khusus penderita kusta. Kan senang? Cakap je lah! Hospital mana? Kat mana? Nanti saya bagi alamat dia, Puan, ya. Halimatun, Huda. Tak ada pula yang bernama Hendon. Macam mana pula tak ada? Saya ni kena telefon lagi ni. Sebentar. Oh, ada. Namanya Hendon binti Latif. Ni atas nama pesakit yang telah meninggal dunia kira-kira 2 bulan yang lalu. Dah meninggal? Ya. Kita jadi satu. Selamat malam, Cik. Selamat malam. Nak menginap di sini lagi? Tak.
Saya nak tanya awak tentang perempuan nama Zalia. Hari tu kan saya ada datang tanpa flyers tu. Oh, kami dah hantar dia balik kat rumah dia. Rasanya dekat dengan kawasan perkebunan. Okey. Boleh saya dapatkan alamat dia? Boleh sekejap ya? Okey. Okey. Terima kasih. Sama. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam. Minna wa minkum taqabbal ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf ganggu semua. Betul ke ni rumah Zalia? Iya, betul. Tapi setelah suaminya dikebumikan petang tadi, dia keluar. Sampai sekarang belum balik-balik lagi. Ada apa, nak? Razif meninggal dunia? Iya. Tak ada seorang pun yang tahu isteri arwah pergi ke mana, nak. Zalia tak ada tinggal apa-apa pesan? Tak ada. Tak apalah pakcik. Kami minta diri dulu. Fat, aku ni di mata keluarga Syahran dah macam tak ada harga diri dah. Dia orang dah tahu yang aku ni anak luar nikah, anak yatim piatu yang orang jumpa kat semak. Perkara yang paling aku takut sekali, Fat, memang dah jadi dah. Sekarang ni, aku teringat balik masa zaman aku sekolah-sekolah dulu orang ejek. Tapi kan, Lia, Raja Khalida kan selalu datang cari kau. Lagipun, Raja Khalida dengan Tengku Badariah tu kan saudara, Lia. Mana tahu memang dia tengah cari kau. Tak, Fat. Tu masa aku sekolah-sekolah rendah dulu, Fat. Aku ingat lagi. Masa aku sekolah-sekolah dulu kan dia selalu datang jumpa aku. Dia cakap, dia itu ibu aku. Aku marah sangat. Yalah, aku fikir dialah yang buang aku kat semak. Tapi sejak kebelakangan ni aku fikir balik. Dia pernah kehilangan anak. Bila dia tengok budak tu sama umur macam anak dia, dia pun fikirlah tu anak dia. Kadang-kadang aku tengok dia tu macam kesian pun ada, Fat, macam orang sakit jiwa. Tapi aku tak pernah harap pun dia datang boleh jumpa aku ke nak baiki keadaan. Dia pun sibuk dengan diri dia sendiri, kan? Jadi sekarang, apa kau nak buat, Lia? Apa rancangan kau? Fat, boleh tak aku nak tumpang kat bilik kau sekejap? Kau nak tumpang bilik je? Lia, kerjalah balik kat rumah kebajikan tu. Aku tak ada kawan tau.
Aku dah tak nak jumpa Syahran lagi, Fat. Aku dah tak nak dah. Kereta aku pun kat sana. Baju aku pun banyak kat rumah kita kan. Aku rasa aku ni sesuai kat rumah kita tu je lah. Kan, Fat kan? Apa yang terbaik untuk engkau, Lia? Zalia, dah sebulan awak tak ada. Awak pergi mana? Awak okey ke? Sihat, Alhamdulillah. Tika sihat tak? Saya? Awak tengok, okey je. Baguslah. Zalia, macam mana dengan keadaan Razif? Razif, dia dah meninggal. Meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang tak sangka sangat Razif boleh buat macam tu. Saya pun tak faham sangat dengan dia. Kenapa dia sibuk sangat pasal awak? Tika tahu tak? Dia buat apa kat saya? Dia buat apa? Dia kurung. Lepas tu, dia tak bagi saya pergi mana-mana pun. Dia kongkong. Macam tu lah. Macam tak sangka sangat dia boleh buat macam tu. Ya Allah, kejamnya dia. Zalia, tapi sekarang ni saya nak tanya awak nak kerja lagi ke dekat kilang tu? Boleh ke Tika nak kerja kat situ? Dia nak terima lagi ke saya kerja kat situ? Ya Allah, kenapa tak boleh? Awak cubalah awak call dia, awak tanya dia, boleh tak lagi saya kerja dekat situ? Mana tahu kau dia nak ambil awak kerja dekat situ lagi? Ya ke Tika? Ya. Saya suka sangat kerja kat situ. Duduk kat sini pun seronok sangat. Duduk dengan saya kan seronok. Telefon awak bunyi lah. Sekejap. Siapalah telefon ni? Hello, Assalamualaikum. Hello. Ni Zahlia ke? Saya Zahlia. Ya Allah Zahlia, awak kat mana ni? Bila awak nak masuk kerja balik ni? Saya masuk kerja, Encik Kamal, sebab saya baru balik hari ni. Encik Kamal telefon saya ni. Suruh saya masuk kerja ke? Saya tak faham lah Encik Kamal. Zahlia, sebenarnya Zahlia, saya dah lama cari pengganti awak ni. Tapi semua saya pecat, seorang pun saya tak luluskan. Saya memang amat gembira sangat kalau awak dapat masuk kerja balik kat sini. Oh, kalau macam tu Encik Kamal, besok pagi saya datang ke tempat kerja ya. Terima kasih Zahlia ya. Kenapa? Tika, besok dah boleh mula kerja. Alhamdulillah. Kan saya dah cakap dengan awak, ada orang nak ambil awak kerja kan? Ya, Datuk. Seronoknya. Kita jadi satu. Morning, Pak. Morning. Sampai bila kamu nak tangguh, Syah? Syah masih belum jumpa Zalia lagi, Pak. Telefon dia peguam kita tanya apa hukum hakamnya. Dia mesti tahu kan? Apa hukumnya isteri tinggalkan suami. Pak, kalau seorang isteri tinggalkan suami bersebab tak apa, memang Syah faham. Tapi masalahnya sekarang ni,
Syah tak tahu kenapa Zalia tinggalkan kita. Sebab dia pressure ataupun sebab dia marah dengan Syah. Itu yang masalah yang Syah hadapi sekarang ni, Pak. Masalahnya sekarang, makin lama kamu tangguh, makin teruk sakit mama kamu. Tadi Syahran call I. Dia kata semalam dia ada cakap dengan Zalia on the phone. Ya. Patutlah Zalia bagi tahu kat saya minggu lepas yang dia tak ingin nak jumpa dengan Syahran lagi. Tapi kalau Zalia berubah fikiran telefon Syahran tu okey dah tu. Minggu lepas, you jumpa Zalia kat mana? Mana ada jumpa. Saya ni kan sumber rumah tetap. On the phone je lah. Kenapa you tak bagi tahu I? Saya... Alah, awak takkan tak tahu. Saya ni kan suka sangat pegang pada janji. Ya Allah, Nisa. You tahu tak, Syahran tu dah hampir naik gila dah. Kenapa you rahsiakan benda ni? Alah, saya minta maaf lah. Lagipun kalau saya bagi tahu pun, Zalia bukannya datang sini pun. Yelah, but at least Syahran akan rasa tenang kalau dia dapat call Zalia. Kenapa dengan you ni? Alah, you tak payahlah nak marah-marah I. Lagipun, diorang kan dah berhubung. Apa masalahnya lagi? Kerja kita dah lepas apa? You ingat diorang call tu suka-suka? Zalia is pregnant. Zalia call Syahran sebab nak Syahran bertanggungjawab walaupun tak tinggal serumah. And you know what? Syahran dah nak buat kerja bodoh dah. Kerja bodoh apa pula? Taklah, I pun tak tahu nak cakap macam mana. Alah, Dini. Dah nak bercerita tu cerita je lah sampai habis. Kenapa pula nak putus-putus ni? Cepatlah, apa dia? Yelah. Syahran bagi tahu I. Semua ni punca mama dia. Jadi, dia lagi senang kalau mama dia meninggal. Astaghfirullahaladzim. Apa ni? Itu bukan kerja gila lagi. Itu dah ada haka namanya. Alamak. Sampai macam tu pula dah. Mak? Mama dah makan ubat? Dah. Berkat doa Syah, Mama rasa Mama makin sihat ni. Syah ni, kenapa nampak murung sangat? Besok, Mama yang sembuh, Syah pula yang sakit. Dah jumpa Zalia dah? Belum. Telefon? Dah. Syah dah bagi tahu pada Zalia yang Syah akan berkahwin dengan Linda. Dah. Bagus. Dia cakap apa? Dia keberatan. Tentulah dia keberatan kan? Macam mana nak lepaskan peluang yang dia dapat? Apa yang Mama cuba cakap sekarang? Kalau dulu untuk berkahwin kontrak dengan Syah, dia boleh minta 30,000. Sekarang ni, untuk izinkan Syah berkahwin dengan Linda, berapa pula dia minta? 50,000? 100,000? Ma, tolong jangan cakap macam tu. Pasal Zalia boleh? Pergi ambil buku cek Mama.
dapat aku tunjukkan cintaku. Moga engkau tahu semua kasihku hanya untukmu. Setiap rinduku nyata padamu. Pinjamkan cintamu agar dapat aku selami hatimu. Moga aku tahu ikhlasnya kasihmu hanya untukku. Percaya rindumu nyata padaku. Bicaralah hati tentang kita. Bicara